Okey geng, kita dah sampai bubu pertama di sebelah bawah. Mari kita lihat apa hasilnya. Bubu di sini berada di tengah-tengah ni. Dulu ada rumput. Lepas tu bubuh racun. Habis. Sini kita ikat dengan buluh ni bawah ni. Tapi masalahnya ayat sentiasa penuh, nak ambil payah. Tak tahu ada kedok ni. Oh, belakang masih. Belakang masih. Alhamdulillah geng. Alhamdulillah. On. Wah. Alhamdulillah geng. Permulaan yang baik. Tak ada baik. Biar dia lanjut. Dia lanjut lah. Dia lanjut dekat tu lagi, dia corner tepi lah nampak. Lama tak kena sebab dulu duk kena tak ni. Lepas tu depa buang racun, buang rumput tu. Ada ni apa? Ada ikan keli mati jadi umpan. Boleh. Keli mati. Hang. Ulang. Ha? Bukan tak jauh. Dia geng ada permulaan belah bawah. Ada 2, 4, 6, 8 ekor geng. 9 ekor ni. Alhamdulillah rezeki orang mula. Udang turun macam ni Lan. Lan. Udang turun bawah macam ni. Bunyi apa? Oh, bunyi api. Tak bunyi apa? Gila ikat pula. Aduh. Okey. Sudah geng. Wait. Hey. Satu, 2, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ekor geng. Nak terus tuan. Kok dia tak ada. Okey, bubu seterusnya. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Bubu seterusnya. Weh, lama tangkap bubu ni. Berapa kali mai? 2 bulan lebih bah. Oh, belakang kasih. Adakah jackpot? Alhamdulillah. Yang kita rezeki. Oh. Boleh tangkap ni? Alhamdulillah. Mati bodoh ni. Terlalu padat kot. Lama tangkap ni. Ayak. Tengok. Tak buka. Oh, angkat atas. Atas ada tak? Atas tak kurang. Ni kurang. Ada juga tapi kurang. Udah angkat turun kot. Oh. Buat rezeki dia. Lepas rasap macam-macam. Kita berbual. Lepas berjalan. Bukat. Duduk sini lain Jakarta. Duduk jauh. Buat pun cari gudang. Lagi. Wah.
Ni bubu lama bubu aku buat masa PKP dulu. Ni bubu ni. Bubu kami main belah sana dulu sebab ni. Tapi sana main ayat pasang surut. Macam belah bawah. Dia tak main betul ni. Ayam tu mana? Alhamdulillah. Kena macam ni. Tak berwujud. Dua geng. Rezeki. Jamai pun dah. Emi dah ni. Jamai. Dua geng. Ada berapa ekor? Tu 3, 5, 5, 8, 8, 11, 14, 19 ekor geng. Alhamdulillah rezeki. Mungkin berkat Emi mai ikut kita ni. Alhamdulillah rezeki. Ni ada orang main. Tak ada kamera kan? Tadi DVD. Tak tahu. Aduh. Tu tadi. Okey, thank you Mi. Penyelamat tu Mi. Aku lah tak bawa ni, aku nak angkat kawan aku je tu. Bawa kau tak dapat. Bubu seterusnya geng. CB Amy mai tolong. Kita punya pengakuk dia patah. Kosong geng. Dia kena tanu lah. Dia kena ni. Tidak, tanu kosong. Sini dia kena. Ni bagi kita ni. Dia belenggut tu. Dah tengok. Dia jadi apa tu. Dia kadang-kadang masuk kan. Ketuk dengan ni. Ketuk dengan do ni. Sorry meh. Tak ada bom. Ni lu bawah ni. Bu 2 biji tu aku 2 biji tu saya tak bawa. Ayat ni kurang. Okey geng, bubu seterusnya. Mana ada tali dah. Tali duduk ni je tapi dia balut dengan pokok tu lah. Dah ribut kan? Tengok. Adakah jackpot ataupun kosong? Ni pasir. Pakai pasir elok ni. Ada 4 ekor, 3 ekor. 3 ekor alhamdulillah. Bubu jomel. Bubu ni tak teruk kan? Bubu lama aku repair banyak ni. Ada nak repair tak ada masuk. Bok tu tadi bubu tak jumpa kan. Dia beracun tu. Aku cari bubu tak jumpa dah. Dia kadang-kadang dia terkambul dengan tu boyak ni. Tu buat. Dia yang saya tu balik dah telok pun balik. Mula-mula nak lepas tu asal sayang kok. Down tu. Dia fikir-fikir baby lepas rezeki Allah bagi dah. Lepas apa nak telok yang duk pun kalau kelabu tu kan lepas. Dalam merah tak apa. Ni ala kelabu tu tak bahari tu. Tu lah. Kalau orang main mengai tu lain cerita. Dia pemain ni kita duk cari ni lepas rezeki dia bagi lagi banyak dah. Anggap aku tu lah. Tengok kat channel aku nak lepas. Lo tapah ni takkan masuk ni. Lo tapah masuk tak? Tak ada orang semua. Tak tahu. Okey geng, bubu seterusnya. Hari ni kita angkat bubu tak kecurangan. Kita ditemani oleh Nohlan dan Amy. Ni belakang masih. Alhamdulillah geng, ada dekat 2-3 ekor. Ikan buntai pun ada geng. Ikan buntai ni banyak kami tu. Ikut yang ni Basim. Banyak payah boleh dah. Dia hidup tu. Hidup. Sama tengah. Sampai pecah pergi tak bawa sampai. Tenuh tahan sakit. Apa belah atas kena tu lah. 2 ekor ikan ubi tu. Bubu besar ni. Ni bubu lama ni. Ada 2, 4, 6 ekor geng. Alhamdulillah rezeki. Apa bot tunggu lah ni. Kita nak apa? Aduh. Dia pergi kembung lah tu betul tak turun. Belon. Aduh. Oi,
Kena ayat padang terus. Okey geng. Bubu seterusnya. Tak banyak. Lagi 1, 2 biji lagi ke? Habis belah bawah. Ha? Belakang tengok belakang pasal tak? Ribu sikit Dia mati. Wah, rumput mati. Oh, tak ada. Ni kes apa? Kes angkat repair ni. Tali orang mengai. Oh ya. Tali mengai. Hak ni bemik. Hak ni mai. Hak ni bunuh. Hak ni belik dia punya kipas tau. Tu dah pokok ni porok. Pergi porok. Hang bubu buat deri, Bil. Buat deri bubu. Ni ah. Ha ni. Okey, buat deri senang. Aduh. Okey geng, bubu tak akhir belah atas. Tak kita lipat naik belah. Balik belah penggalan ada lagi sikit. Ada lagi 7 biji kot. Lepas tu tak nak. Berbulas ni untuk bawah. Oh, moga-moga ada hasil lah tengok. Kita malam. Oh, kosong kan, kosong. Tak, kosong. Jom. Nak talik. Ha? Nak. Ha, dah. Talik. Dah lah tu. Dah lah ni buat lapor orang tak bawa. Saya tak tahu nak ajak lagi nak stream. Okey geng. Lagi bubu seterusnya. Kita dah kalau naik ke arah penggalan dah ni. Mari kita lihat. Ayak kuat tau, dia tolak bubu masuk bawah rumput tu lah. Bawah bubu masuk dalam rumput tu. Boleh tengok ada. Oh, tak ada. Tak ada lah. Ribus. Nak cuci tak sikit. Okey, bubu seterusnya. Rumput dia belok. Dia apa? Dia tutup pula pelampung. Kena ada botol Tak ada lah, sao tak ada. Tak ada. Dah. Tuang, bubuh tuang ni lah. Angin kuat.
Nah, ang kena buat ayat lama. Hah? Pipi ni? Ha. Tahu. Tak tahu lah. Tak tengok tak? Aduh. Tak tahu lah Okey. Bumbu seterusnya. Macam ada. Kau ubi lah ni. Kau ubi saiz berdua. Tu, kau ubi. Masuk bekas ada udang kecil ni. Apa ni? Dan depan ni. Bogi depannya, bogi depan. Udang sekok lah. Udang sekok. Kau ubi sekok kan? Tu. Kau ubi. Okey. Bumbu seterusnya. Okey lah, ribu sikit lah ni. Oh, boleh dah. Hop. Oh, belakang nampaknya bersih. Oh, alhamdulillah kan. Ada juga kan. Selang-selang bumbu belah bawah ni ada juga lagi. Dia bagi juga rezeki. Oh, semok ni. Tak cuci. Biar. Nak habis bumbu nak habis lagi 3 biji. Udah geng, ada 2 6 ekor kan? Oh tu 6 ekor. Udang tu belantung ni. Cepat lah. Hah? Tu lah. Jenuh lah kalau dia ni angkat nak ulang alik tu. Dia kena buat tapak yang ayak in out tu boleh ya. Tak payah lagi 3 biji lah, 3 biji lah. 1, 2, 3, 3 biji lah. 3 biji habis. Okey lah, jom. Bumbu seterusnya. Pandai beli tu. Hei. Oh, apa dah ni? Tengok tu, beli tu. Tak payah nak potong nak dah. Masuk. Beli pergi. Oh tu. Pandai lah tu. Nampak belakang bersih elok ni. Oh, ada 2 ekor. Ada juga. Bumbu-bumbu tak akhir. Pada pahit lah. Dia pasang tu dia turun laju ni. Macam ni ayat atas kuat. Tadi pun apik babak kata ayat atas keroh. Dua ekor.
Sat lah, sat. Tali cabut pula ni. Asal. Okey geng, bubu terakhir kita. Bubu satu lagi kita cari tak jumpa ayat dalam. Kita biar ah. Nanti kita main kat malas nak buang masa. Ni bubu ni tak tahu macam mana. Bubu terakhir. River Lan. Memang ayat kuat ni. Pelampung pas ke dalam ni. Tengok tu Sat. Okey. Saya ada kot ni, kosih pun, bubulah. Ada 2 ekor geng. Buntai ekor. Okey, jadilah penutup kita. Bubu terakhir. Buntai ekor. Tak. Dia udang. Udang kot, anak udang lalu. Wah, udang gantung, udang mungkin tu. Bukan udang gantung, mungkin udang mana udang berai. Bukan udang berai. Berai. Udah geng. Udang terakhir, bubu terakhir. Okey geng. Lagi kita update hasil kat Pengalan. Buntai sekok ah. Okey geng, kita dah sampai kat Pengalan dah. Mak tak kali dah. Okey geng. Kita dah sampai kat Pengalan dah. Kita pasal sebut bah. Inilah hasil kita, hasil bubu. Ni hasil bubu belah bawah. Hasil bubu belah bawah. Macam itulah cerita kita hari ni. Jangan lupa like dan subscribe Encik Mak Fishing Channel. Kita jumpa lagi pada video-video akan datang. Assalamualaikum. Inilah hasilnya. Makan cukup, bagi makan cukup lah ubi. Tak ada ubi yang tu. Habis ubi, bagi sebiji tak dia pun tak boleh banyak sangat. Oh banyak ni. Silap.